Mana nak elakkan inflasi dalam lifestyle? Hari ke-26, cabaran 100 hari tip kewangan. Jangan lupa save dulu video ini untuk rujukan anda masa depan. Pernah tak perasan dulu kan masa gaji kecil, okey je kita belanja, tenang je, tak ada pun banyak hutang. Tapi bila gaji banyak, kemudian bila bonus pula dapat hari tu, tiba-tiba belanja kita jadi tinggi. Dah tak terkawal pula. Dulu makan tempat biasa-biasa. Kali ni kalau boleh setiap minggu nak je pergi tempat-tempat yang viral. Nak je pergi tempat-tempat yang premium. Kemudian dulu kereta pun okey je biasa-biasa. Kali ni nak pula kita mahal. Sebenarnya bukan tak boleh. Tapi bila income naik, berhati-hati bila nak naikkan lifestyle kita. Inilah penyebab kadang-kadang gaji naik sikit, income naik sikit, tapi gaya hidup dah melebihi daripada pendapatan atau gaji yang kita terima. Inilah namanya inflation lifestyle. Kita kena tambah ilmu, tambah simpanan dan cepat-cepat tambah aset dalam waktu kita nak meningkatkan lifestyle kita. Dah ada semua tu, barulah boleh tambah komitmen, barulah hati kita tenang. Ingat, tambah simpanan, tambah aset dan yang paling penting tambah ilmu.